oleh Dr. Rina Imabuji, Timbalan Pengarah Hospital Mesra, Bukit Padang, Kota Kinabalu, Sabah. Untuk meneruskan sesi bicara pakar ini, saya serahkan pentas kepada Dr. Rina Imabuji. Dipersilakan, Doktor. Halo, selamat pagi semua. Ya, wah bersemangat hari ini ya. Boleh nampak saya kan dari sini bawah. So, nama saya Dr. Raina. Alright, saya orang penampang. Okay, so semua sihat kan ni pagi? Okay, so saya doktor perubatan dan juga pakar psikiatri ya. So, ngam jugalah hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah menjemput saya dan dari pihak Hospital Mesra Bukit Padang lah, ya, sebab saya rasa topik yang dibagi pada hari ini kepada saya memang penting lah, especially untuk golongan peserta-peserta kita pada hari ini. Okey, so hari ini saya dibagi satu tajuk iaitu Sri Kandi Keluarga Minda Sihat Wanita Hebat. Okey, mari kita tengok kenapa minda kita perlu minda sihat. Okey, so saya rasa ini hari ialah hari yang terakhir kan untuk apa panggil ni, event inilah kan. So sebelum ni pun saya rasa mungkin banyak yang telah memberitahu apakah itu Sri Kandi. So I think dari segi, saya berdiri sinilah boleh tengok. Okay, Sri Kandi keluarga ni ialah satu penghormatan yang telah diberikan kepada wanita, ya, atas peranan penting dalam dan juga keberanian mereka dalam institusi, keluarga dan masyarakat. So istilah Sri Kandi ini memang sudah lama ya terdapat dalam epik India dalam Mahabharata yang melambangkan wanita ini seorang pahlawan yang berani dan cekal. Dalam budaya Melayu dengan Jawa pun, Sri Kandi ini dianggap sebagai wanita yang gagah, berprinsip dan berani menentang cabaran hidup. Tapi dalam dunia moden ini kan, kita tidaklah macam dulu yang pahlawan yang bawa pedang-pedang mau pergi gaduh-gaduh kan. So tapi kita wanita, okay, bangga jugalah saya sebagai wanita lah kan. Okay, kita dipanggil Sri Kandi keluarga kerana kita adalah pahlawan yang tidak bersenjata, tetapi kita berjuang dengan kasih sayang, kebijaksanaan dan ketabalan. Setuju ke tidak? Yes. Okay. So, kenapa wanita ini dipanggil Sri Kandi? Terutamanya yang berkeluarga, ya. Sebab wanita, terutamanya wanita yang berkeluarga dan berkerjaya, ya, dia orang banyak peranan. So, mari kita lihat peranan-peranan mereka. Okay. First of all, mereka ni berperanan sebagai seorang isteri, sebagai pasangan seseorang. So, dia kena bagi sokongan, emosi dan berkongsi hidup dengan dia punya pasangan lah, suami dia, dan mengurus rumah tangga. Okay? Selain itu, bila mereka sudah ada anak, dia berperanan sebagai ibu. Okay? So, di situ dia kena mendidik, membimbing, ya, dan menjaga kesejahteraan anak. Okay. And then lepas itu dia juga ada lagi dia punya tanggungjawab sebagai anak sendiri. Okay. Bukan saja anak kepada ibu bapa dia sendiri, tapi kepada dia punya sebagai anak menantu. So dia kena menghormati, menjaga menjaga hati dia punya in-laws, okay, and cuba buatkan hubungan mereka itu harmoni. Okay, lastly, kalaulah seorang wanita itu bekerja, okay, tambah lagi dia punya peranan, sebab dia kena
menyumbang kepada ekonomi keluarga dan menyumbang kepada masyarakat dan pembangunan. Okey. So memang saya tengok rata-rata sini semua kebanyakannya around mungkin ada 98% lah kita di sini kan perempuan kan, wanita kan. So memang banyak cabaran kan, susah bani kan jadi perempuan wanita. Okay. Siapa setuju menjadi wanita ni memang banyak cabaran dia berbanding lelaki. Betul kan? Yes. Kita mesti menanglah sebab kita majoriti. Okay. So salah satu cabaran dia ialah dari segi bebanan tanggungjawab yang berganda. Okay. Bila mereka ada keluarga, dia ada tekanan keluarga. Sebab dia kena urus hal rumah tangga, menjaga tanggungjawab dia sebagai isteri, ibu, sebagai seorang anak, sebagai menantu. Dan bila dia bekerja lagi, tanggungjawab dari segi tekanan kerja dengan kewangan, ya, especially bila macam dia punya keluarga besar, and then suami dia tidak dapat, dia kena membantu suami dari segi ekonomi keluarga tu. Okay. So cabaran yang lain, okay. So wanita ni, especially yang bekerja, okay, dia terpaksa mengimbangkan dia punya hidup, dia punya keluarga dan dia punya kerjaya. Untuk benda ini kan bukan perkara yang mudah, ya. Sebab even saya saya sebagai ibu tunggal, sebagai seorang doktor, sebagai pakar psikiatri, sebagai timbalan pengarah, terpaksa mengimbangkan peranan saya dari segi kerja dan keluarga dan juga time for myself, masa untuk diri sendiri, ya. Okay. So memang bukan benda yang mudah, okay. Dan satu lagi, cabaran yang lain, wanita ni biasanya kurang sokongan, ya. Macam mana sokongannya? Okay. Kadang-kadang bukan saya cakap majoriti lah, ya. Ada juga yang kurang keluarga, okay, ataupun pasangan suami tu macam tidak begitu memberi sokongan kepada isteri, ya. Kadang-kadang bila bilang, bang mau buat bisnes, dia bilang, janganlah kau buat begitu. Kau ni macam kau tidak boleh buat begitu, bah. Kau tidak pandai buat bisnes. Begitu, bah, kan? Pernahkah? Mesti kamu pernah melalui, ya. Especially macam sebab kita ni kan macam ada stereotip gender, ya. Dia orang rasa wanita ini lemah, ya. Selalu emosional, sensitif, mudah tersinggung, sukar mengawal perasaan, mudah mengalah. So bila kita dalam dunia especially bersaing dengan kaum yang lain, kaum gender yang lain, kita ni biasanya akan kalau kita ni bekerja dalam bidang yang di mana dimonopoli oleh kaum lelaki, biasanya wanita ni akan rasa macam kecil betul, lemah betul, kan? Alright. Okay. So, okay. Lastly, dari segi cabaran dari segi penjagaan kesihatan diri, ya. Dari kesihatan diri ini merangkumi kesihatan fizikal dan kesihatan mental. Kenapa saya cakap kesihatan fizikal? Sebab kan wanita ni banyak dia punya peranan-peranan. Dia kena bangun dari awal pagi, lepas tu tidur pun dia paling last sekali, ya. Sebab dia mau uruskan dia punya menyiapkan anak mau pergi sekolah, lepas tu kerja, balik rumah, and then bila sudah malam dia kena siapkan lagi anak dia untuk pergi ke sekolah besok, apa-apa makanan, lepas tu kasih bersih-bersih. Dialah yang paling last tidur. Jadi dia orang kurang tidur, dia orang kurang rehat. Kadang-kadang makan pun dia macam penat, sudahlah tidak mau makan lah. Okay. Lepas itu sebab mereka ini ada risiko untuk kesihatan mental,
ya, iaitu mereka mengalami burnout, depression ataupun anxiety. Okay. Next. So, itu sebabnya kesihatan atau kesejahteraan minda itu adalah penting. Memang penting, kita memang perlu. Sebab dia ni penting untuk kita punya kehidupan yang berkualiti. Termasuklah kita punya keupayaan untuk menikmati kehidupan dan menjalani hubungan. Okay. So, ini definisi apa itu kesihatan minda ya, daripada ini dunia punya definisi ya, World Health Organization. Dia cakap kesihatan minda ini adalah keadaan kesejahteraan di mana individu itu menyedari potensi diri ataupun keupayaan diri dan mampu mengatasi tekanan normal kehidupan dan boleh bekerja secara produktif dan menyumbang kepada komuniti. So maksudnya di sini ialah kesihatan ataupun kesejahteraan minda itu bukan saja kita cakap orang itu tidak ada penyakit mental ya, tapi orang itu juga perlu ada keseimbangan dari segi fikiran, emosi dan keupayaan untuk bersosial dan juga bekerja. Okey? Right. Okay. So memang minda sihat itu adalah satu asas yang memang diperlukan untuk menjadi seorang wanita yang hebat. Okay. Ini gambar dulu-dulu saya. Okay. Alright. So apa itu kebaikan kesejahteraan minda? Okay. Kalau tengok bila seseorang itu mempunyai minda yang sihat, okay, emosi dia stabil, fikiran dia tenang, ya. Dia ni mudah mengurus cabaran. Bila ada stres sikit, dia boleh handle, okay. And then dia juga secara sebab minda dengan kesihatan fizikal ni berkait rapat. So dia akan mendapat kesihatan fizikal yang baik, okay. And then bila kita macam ceria-ceria, kita punya dia akan efek cara kita berinteraksi atau bersosial dengan orang lain. So, jadinya hubungan kita dengan kita punya keluarga akan jadi harmoni, ya, dengan kita punya suami, dengan kita punya anak, dengan kita punya ahli keluarga yang lain lah. Okay? Seterusnya akan membuatkan kita lebih produktif, bukan saja di dalam rumah, di tempat kerja. Okay, dan kita boleh bantu kita punya ekonomi keluarga. Okay, and then bila kita punya minda ni, kesihatan minda bagus, actually kita sebagai ibu bapa ni kita menjadi teladan, kita menjadi contoh. Apa yang kita buat ni sebenarnya ialah cermin kepada kita punya anak-anak. Okay, atau orang yang kita besarkan. Apa yang kita buat, apa yang kita cakap, dia akan contohi kita. Okay? So bila kita punya emosi selalu macam stres, selalu marah-marah, ya, cakap pun marah. Bila kita tanya soalan pun kita sentak. Sama jugalah, anak kita pun akan belajar begitu. Sebab anak kita dari kecil akan lihat macam mana kita handle kita punya stres. Okay? So, kalau kita jenis yang bila kita ada tekanan, kan, tekanan emosi, tekanan dalam kehidupan, lepas itu kita menyendiri, kurung dalam bilik. Anak pun akan buat begitu, benda yang sama. Alright? Okay. So itu sebab anak bila kita kesihatan minda yang bagus, anak akan lebih sihat secara emosi dan dari segi dan juga perkembangan minda mereka. Okay. So, macam mana pula kalau kita punya kesihatan minda itu terjejas? Okay. So, biasanya seseorang itu tidak mampu mengatasi tekanan normal kehidupan. Okay. Sikit saja, contoh mungkin jam, lepas tu dia orang mudah marah. Okay. And then dia orang mudah burn out dan berputus asa. Okay. So, and then bila macam balik rumah, gaduh-gaduh dengan suami isteri, ya. So hubungan mereka, hubungan suami isteri atau dalam keluarga itu menjadi renggang dan selalu ada konflik, ada masalah. Bila
macam gaduh-gaduh tu kan tidak bercakap banyak. Jadi komunikasi tu ada breakdown. So di situlah banyak salah faham, ya. Okay. And then later on bila kita bangun pun kita selalu terfikir-fikir pasal tu masalah, pergi kerja pun kita selalu terfikir alamak ada hal rumah belum settle ini tu. Tu yang menyebabkan bila kita kerja pun kita punya productivity kerja pun akan terjejas. Okay. Dan bila kita terlampau macam kesihatan minda kita ni terjejas, okay, sebab kita akan menyendiri, kita tidak bercakap. So anak pun akan terkesan sebab dia nampak, bila dia mau berdepan dengan mak dia kan, mak dia bilang, terus apa? Dia bilang, terus kau rasa anak mau hampiri kamu kah kalau kau macam itu harimau? Tidak kan? Itu sebab dia orang pergilah cari kawan-kawan yang dia orang rasa dia boleh bercakap. So kalau dia terjumpa lah dia punya kawan-kawan yang berpengaruh jahat kah, tidak baik tu kan, itulah dia ikut. Okay? So kalau tidak, kalau bukan jumpa kawan, nah, yang macam yang baru-baru ni, kalau dia lebih tertumpuh kepada bermain game-game yang ganas tu, dia belajar benda-benda yang ganas lah. Alright? Okay. So, dan yang seperti yang saya cakap ni, mereka ada risiko yang tinggi untuk mendapat gangguan mental atau kemurungan, kegelisahan. Dan terutamanya bila untuk wanita ni special sikit, especially lepas waktu dia mengandung dan lepas dia bersalin tu, dia ada risiko untuk dapat postpartum depression sebab ada perubahan hormon. Okay? Dan banyak faktor lagi lah. Okay. So, tahukah apa itu tanda-tanda atau tekanan stres? Okay? So, bila orang cakap tekanan ni ataupun tekanan ataupun kemurungan, kita tidak lihat kepada emosi sahaja, tapi dia ada perubahan daripada bahagian-bahagian lain. Selain emosi, fikiran, fizikal dan juga kita punya tingkah laku. Ini semua dia berkait rapat, ya. Okey. So dari segi emosi, seseorang itu boleh jadi gelisah, cepat marah, ya, tidak yakin kepada diri sendiri. Okey. Dari segi fikiran dia orang rasa bimbang, ya. Dia orang kurang daya tumpuan, okey. Dia orang apa lagi? Mudah lupa, takut gagal. Okey. Rendah diri. Okay? So, pernahkah kamu rasa bila kamu stres ni kan, kamu tiba-tiba rasa dari segi fizikal lah, tiba-tiba rasa macam mulut kering, kamu gemetar, gegar-gegar, ya, jantung debar-debar, susah tidur, cepat letih, okay? Kurang selera makan, rasa sakit kepala, lengu-lengu, itu tanda-tanda tu kamu stres, okay? And then dari segi dia akan efek kita punya kelakuan ataupun tingkah laku. Okay? Bila kita stres banyak kan, ada orang macam merokok banyak. Ada orang minum banyak, minum alkohol lah maksud saya. Ada orang menyalahgunakan dadah. Okay? Dan ada orang macam tiba-tiba mudah terkejut ataupun menyendiri. Okay? Itu sebahagian daripada tanda-tanda yang biasalah. Okay. So, mari kita lihat. Ya, slide ini agak sibuk. Okay. So, ini setiap beberapa tahun ya, kita punya negara Malaysia akan membuat satu tinjauan untuk satu Malaysia. So, ini dipanggil Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti yang telah dibuat 2 tahun yang lalu. Okay. So, apa dia orang buat ini ialah dia akan pergi semua negeri dan dia akan ambil sampel. Maksudnya dia akan temu ramah orang-orang lah. Macam negeri Sabah, berapa orang ditemu ramah, Sarawak, berapa orang secara rawak kah? Okey, so apa yang dia orang dapat? So salah satu soalan yang dia orang tanya ni pasal kemurungan. Okey, kemurungan lah. Okey, so didapati 1 juta orang di Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas mengalami kemurungan ataupun 4.6%. So, apa maksud ini? Maksudnya daripada 100 orang di sini ya,
ada 5 kamu orang, mesti kamu orang ada kemurungan. Okey, fahamkah? So, contohnya macam saya difahamkan dalam bilik ini ada around 300. So, kalau saya berdiri di tengah ni kan, tengah ni sana 150, sana 150. At least kan di sebelah sana tu, sebelah-sebelah ni, at least sini ada minimum 5 orang ada kemurungan. Sana ada 5 orang ada kemurungan. Fahamkah? Okey. So, kalau ditengok, kalau dibandingkan yang last kali dirang buat itu kajian sebelum 2023, 2019 dirang ada buat kajian ni, dia cakap ini punya peningkatan dari segi kemurungan ni dia naik 2 kali ganda. Alright? So, dan hampir separuh daripada mereka ini yang ada masa kemurungan ini bercakap yang diorang ni pernah berfikir untuk mencederakan diri atau rasa lebih baik untuk mereka tidak hiduplah. Okey. So kita pergi secara dia punya rumusan ya. Dia bilang kalau dia bandingkan kemurungan itu di bandar dengan di luar bandar. Okey? Biasanya kamu rasa dalam pendapat kamu orang lah, kemurungan ni biasanya akan lebih tinggi di bandar kah di luar bandar? Di bandar kan sebab banyak stres. Tapi yang baru-baru ni tahun 2023 dia bilang tidak beza. Bandar pun stres, di luar bandar pun stres. Aduh. Okey. So, dan apa lagi golongan yang menunjukkan macam risiko untuk mendapat kemurungan yang lebih tinggi adalah okey, macam dalam kita punya audiens inilah. Siapa yang seorang perempuan, siapa yang belum kahwin, siapa yang B40, remaja. Okay? Kalau ditengokkan Bumi Putra Sabah, kalau saya tengok dia punya data, di bawah Bumi Putra Sabah, Sarawak tu Bumi Putra Sabah. So memang kita sangat berisiko lah. Okay? Okay. So itu sebab saya cakap memang terima kasihlah kepada pihak penganjur sebab memang perlulah saya buat pendedahan untuk mengajar sebagai pakar psikiatri, mengajar anda semua macam mana kita mau handle stres, ya. Dan dia bukan saja macam mana kita handle stres, tapi saya tahu yang generasi terbaru ini, diorang ini kekurangan daya tahan minda, ya. Dipanggil itu strawberry ataupun snowflake. Siapa pernah nampak ataupun pernah ni strawberry? Kenapa dia orang ni? Sebab kan dari luar dia nampak keras, tapi bila pegang sangat lembut. Terutamanya bila macam salji kan dia panggil snowflake tu cantik saja. Tapi bila dia kena panas atau kena kita punya sentuhan terus dia lebur. Okey? So itu sebab daya tahan minda yang generasi baru ni tidak macam sekuat yang dulu-dulu. Okey. So, dari segi strategi atau pengurusan kesihatan minda ini, saya bahagikan kepada 2. Okey. Satu ialah jangka masa pendek. Yang kedua ialah jangka masa panjang. Okey. So, untuk jangka masa pendek ini, kita praktiskan 10B. 10B ya. So, the first B ialah bila kita macam under stress. Macam sekarang macam contohlah, saya bagi situasi lah, okey. Kalau kamu disuruh untuk berdiri di sini bagi ceramah, apa kamu rasa? Stres, cemas kan? Terus macam bergigir-gigir sudah, dia bilang. Yalah, ada orang tengok saya kan ni, saya kenal kan ni. Okey. So, kita akan kita bilang bertenang. Okey, bertenang. Okey. Cuba bawa bertenang sekiranya anda berasa stres. Okey, kalau kita bertenang, dia boleh bantukan kurang stres dengan menghentikan kitaran stres di peringkat permulaan. Okey, lepas tu buat apa? Okey, lepas itu second B, bicara diri ataupun kita buat positive talk. Okey, sebelum datang cakap relax, tidak mengapa. Okey, saya boleh buat ni, saya boleh buat. Bagi kata-kata yang positif kepada diri sendiri ya. Okey. Sebab bila kita bercakap dalam kita punya diri sendiri, dia menenangkan diri kita, mengajar kita untuk bersabar dan menahan kita untuk melakukan pelbagai reaksi yang negatif seperti mengeluarkan kata-kata yang kesat atau bergaduh. Okey, terutama bila kita dalam keadaan marah.
bila kita keadaan marah, kita ni kan akan kadang-kadang kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang later on kita rasa, bersalah lah, saya menyesal lah cakap begitu. So, itu sebab kita kena, sabar. Okay, next. Okay, saya mau ajar kamu semua ni ya. Third one is bernafas dengan dalam. Kita panggil deep breathing. Kita bila kita rasa kita stres kan, gelisah, kadang-kadang kita rasa macam tercungap-cungap. Betul ke tidak? Adakah orang begitu yang terutamanya orang yang anxiety? Okay, so sekarang saya mau ajar kamu macam mana kita buat pernafasan. Alamak, macam jam saya ni tiba-tiba, pukul berapa sudah sekarang ni? 8.35, okay, masih banyak masa lagi saya. Okay, jangan stres, sabar. Okay, so nafas dengan dalam. Okay, saya ajar kamu macam mana. So, maksud bernafas dengan dalam ni, deep breathing, maksudnya kita gunakan, biasanya kalau pernafasan biasa, kita gunakan dada. Kita punya muscle untuk bernafas. Okay, tapi bila kita gunakan kita punya dada untuk bernafas, kita mungkin sudut sikit, keluar sikit. So maksudnya separuh saja daripada udara dalam kita punya paru-paru ni terkeluar dan termasuk. So kita tidak mau, kita mau semua oksigen masuk, semua itu yang apa-apa karbon dioksida ke apa-apa bahan kotoran dikeluarkan. So macam mana kita buat? Ialah kita mau gunakan kita punya otot diaphragm untuk tarik, untuk keluarkan semua udara dan sedut sebanyak mungkin udara masuk. Okay. So bila kita buat pernafasan ini, okay, bila kita tarik nafas, perut kita mesti kembung. Boleh tak kamu buat? Okay. Kita coba tarik, kasih buncit kamu punya perut. Okay. Bila kita keluar, kita punya perut mesti kempis. Okay. So kalau kamu boleh, bila kamu macam belum lagi, baru saja mau mula buat, kamu boleh buat dalam keadaan baring. Okay? Kamu boleh letak kamu punya tangan di atas dada, perut lagi satu. Sorry, macam begini. Tarik nafas. Perut ini tidak boleh gerak. Ini dia gerak. Okay? Lepas tu hembus. Ini kempis. Okay? So bila kamu buat dengan betul, kamu kena practice beberapa kali, ya, okay. And then, okay. So terutamanya orang yang anxiety tu, dia tengah ada panik tu, bila kamu tidak kawal pernafasan, kamu akan menghembuskan banyak, menyebabkan kamu akan krem. Ya, krem tu kamu akan rasa krem punya tangan, krem muka, semua itu. Itu sebab kita kena kawal kita punya pernafasan. Okay, next. Okay. Next ialah B yang seterusnya ialah berurut dan juga relaksasi otot. Ya, kadang-kadang kan kamu pernah perasan enggak bila orang bilang saya stres lah, mari kita pergi sana spa, pergi urut-urut. Membantukah? Bantu kan? Tapi kita tidak boleh lah pergi spa tiap hari kan, pergi berurut, bankrupt kita nanti. Kalau ada orang macam, kalau ada suami yang mau kasih bagi urut free itu baguslah. Kalau tiada, nah apa kita mau buat? Jadi kita kena belajar untuk buat relaksasi otot. Okay. So, okay. Macam mana kita mau buat? Okay. Ada 8 cara relaksasi. Okay. So, untuk memudahkan semua, mungkin kita boleh cuba. Okay. Cuba. Okay. First relaksasi otot yang pertama. Okay. Kita mau buat relaksasi otot tu dari kepala hingga ke kaki. Okay, kita start dulu dengan yang pertama dari tangan. Okay, coba kamu imagine-kan, kamu bayangkan, kamu tengah pegang satu oren. Okay, coba kamu. Saya tidak boleh pakai dua tangan lah. Okay, sangkis. Kalau kamu geram sama orang tu kan, kamu imagine lah itu dia punya kepala, kamu mau kasih cengkam begitu. Bolehkah? Janganlah begitu-gitu. Nasib tidak banyak lelaki dalam. Okey, cuba kamu tegangkan otot kamu.
Dan kamu coba imagine dia oren. Okay? Kamu perah oren tu sampai tidak air keluar. Okay? Kamu boleh rasakan? Kamu punya tangan tu tegang. Tegang ah? Okay, sekarang kita pelan-pelan release. Kasih lepas. So kita rasa, bila kita lepas, kita rasa pergerakan ataupun perasaan itu darah dan flow. Boleh rasakan dia macam wah stres. Lepas tu kita buat beberapa kali. Kita genggam lagi kira sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then release. Waktu release kita bercakap relax. Okay? Okay. Kalau lain pula lah kalau tiba-tiba kau streskan dengan orang tiba-tiba kau bilang begitu. Tidaklah. So apa yang boleh dibuat ialah kau boleh buat di bawah. Di bawah, di under itu table. Di bawah itu, apa itu? Meja. Okay. Yang kedua. Okay. Bila terutamanya kalau orang kan yang selalu macam di bawah, di depan komputer, selalu menulis, selalu kan balikkan, sakitlah kita semia tengkuk di belakang ni, betulkah? Ya, biasanya yang jenis yang menjahit ke apa kan sakit di belakang kita. Sebab kenapa? Kita berjam-jam kita kasih tegangkan kita punya otot di sini. So, itu menyebabkan kita rasa sakit. So, apa kita buat? Ialah kita mau kasih relax sini. Okay? So, kita bayangkan kan kita ni kura-kura. Kura-kura. Okay? Benda-benda ni boleh diajar kepada anak-anak tahu. Okay. So, kita bayangkan kita kura-kura. Kita cuba masuk dalam gitu kita punya cengkerang. So, kita buat begitu. Kasih tegangkan kita punya bahu di sini. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu release. Kita keluar dari kita punya cengkerang tu. Okey? So kita rasa. Okey. Okey. So kita mungkin kita buat dalam 3 step. Setiap kali 8 kali kita kira kita buat 3. Okey. Dan ada juga kita rasa belakang sini lagi sakit tu otot kita. Okey, tidak apa. Sekarang kita mau jadi superwoman. Superwoman. Okey, kita buat begitu. Okey. Kita kena rasa di belakang kita sini tegang. Ya, kita kena rasa di belakang tegang Sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Release. Lepas tu buat 3 kali, 3 set. Okey? So, and then kadang-kadang kita rasakan sini lagi kita tangan semua macam krem kan. Okay, apa kita buat? Kita cuba rasa, kita cuba bayangkan siling tu mau jatuh. So kita cuba push itu siling. Okay? Kita cuba push. Tangan ni kena bengkok kan? Kita kena rasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Okay. So, bila kamu buat tu, kamu akan rasa sini tegang, sini tegang. Okay. Lepas tu relax. Buat 3 kali. Set. Okay. Alright. Next. Kita kasih exercise kita punya muka. Okay. So, apa kamu boleh buat? Kamu cakap. Okay. 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 Oh. Okay. Alright. Tidak payah sudah kita pergi facial muka. Okay, next. Yang ini kan, yang ini ada orang yang kita kasih relaxkan otot kita di kaki ya. Yang ini saya mau kasih tunjuk. Dia ada sakit sedikit kalau orang tidak pernah buat Okay. Yang ini kena berduduk. Okay, apa kita buat ialah, coba kamu imagine kamu buka kasut kamu lah. Okay. Okay. Apa kamu buat? Kamu ni, coba kamu kasih macam kamu coba menggunakan jari kaki untuk mengambil tisu di lantai. Okay? Jangan sampai krem. Orang tidak pernah buat ni akan rasa krem. Okay? Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih lepas. Okay. Okay. So next, yang step yang ketujuh tu, itu sini kan. Sekarang kamu mau kasih
tegang semua otak dan relax semua. So sekarang kita mau praktis yang di bawah. Apa kita buat ialah kita cuba, boleh nampak kaki saya nih, tidaklah cantik sangat. kita try pegang kita punya toe. Begitu. Kira, kita boleh rasa di bawah kita kaki ini tegang. Okey, kira sampai 8. Lepas itu, yang last kali, kita cuba imagine, kita cuba bayangkan, kita mau sentuh satu dinding. Okey, ini kira kita punya dinding lah. Kita cuba sentuh. Okey, sentuh. Kira sampai 8. Alright. Boleh buat? Cubalah kamu buat di rumah. Boleh juga kamu buat waktu, terutamanya orang yang jauh perjalanan tu kan. Bolehlah kamu. Kadang-kadang bila jam tu kan, waktu pagi memang saya akan buat exercise yang especially di atas badan tu. Ya? Okey. Orang pun nampak, apa ni orang buat di dalam kereta ni ya. Okay. So, okay. Yes. Apa? Tidak sampai? Oh. Tidak sampai kaki. Tidak boleh pegang. Perut. Tidak apa. Saya mungkin kan kamu buat selalu kan kempis sudah tu perut nanti ya. Okay. So, B yang seterusnya ialah berkongsi perasaan dengan seseorang ataupun luahkan perasaan tu. Okey. Sebab kebanyakan orang ni bila dia orang ada tekanan ke masalah kan, terus ada setengah orang lah. Dia simpan saja semua di dalam diri dia. Simpan. Ya. Sebab biasanya saya selalu jumpa orang yang ada masalah kemurungan, anxiety ni kan. So saya tahu personality mana yang lebih senang cenderung dapat risiko untuk kemurungan, ya. Sebab biasanya mereka ni jenis yang introvert, jenis yang suka merahsiakan, simpan, pendam semua di dalam. Dia tidak cerita sama dia punya suami, dia tidak ada tempat untuk dia meluahkan benda-benda ataupun dia punya emosi kepada orang lain. Okey, cuba kalau kita tengok cuba kita imagine kamu macam periuk tu, periuk. Okey, kita semua perempuan senang sikit saya pakai analogi periuk ni. Okey, periuk. Kalau kamu masak, saya rasa kamu orang semua sini pernah masak bubur bahkan dalam periuk, kan? Periuk. Okey, bukan pressure cooker, periuk. Pressure cooker pun boleh lah, periuk lah. So, kalau kita tengah masak tu, anggapkan api itu adalah kita punya stres dalam kehidupan. Okey, kita kasih panas itu periuk. So periuk tu, bila dia sudah mendidih, apa kamu buat? Kurang api. Lepas tu, belum lagi masak tu masih beras lagi. Jadi tambah air, apa lagi? Kacau. Okey, apa lagi? Adakah kamu akan biarkan dia tutup saja? Tidak kan? Apa lagi? Kamu akan buka sikit kan? Kasih keluar. Kalau kau tutup, apa yang jadi? Dia akan menggeledak keluar. Betul? Apa? Pressure cooker. Kalau pressure cooker pun, kalau dia terlampau tinggi, dia akan keluar asap. Dia akan gitu kan? Itu kalau kita punya otak ni, kepala kita ni, otak kita ni kuat macam itu besi. Tapi tidak. Anggap itu periuk tu adalah kita punya otak. Okey. So, kenapa api itu adalah stres? Kenapa kita kadang-kadang kena gaul, kena buka, tutup? Sebab itulah kita punya, even itu periuk bila kita masak bubur pun tidak boleh menahan bila kita pendam saja, kita tutup saja. Kita perlu ada masa untuk kasih keluarkan kita punya tekanan. Macam mana cara kita keluarkan tekanan? Ialah apa-apa yang saya ajar inilah. So salah satu cara dia yang seterusnya ialah kita kongsi perasaan kita. Tapi memang kamu akan rasa macam orang yang tidak selesa tu akan bilang, tidak gunalah saya kasih kongsi perasaan saya, masalah saya sama dia ni. Sebab dia tidak tahu macam mana mau handle pun. Okey, dia apa? Biasanya melalui pengalaman, bila kita
at least cakap sesuatu tu, at least kita punya tekanan stress level tu akan berkurangan sikit. Ya, mungkin kan orang itu kan lepas dia dengar mungkin dia boleh bantu dari, kalau bukan bantu secara menyokong kamu secara emosi, mungkin yang dia boleh bantu mungkin bagi nasihat apa mau dibuat dan seterusnya lah. Ya. Okey. Okey. So next ialah kita berehat dan mendengar muzik. Ya, kalau kita punya otak masih lagi berjalan, fikir, okey, tidak apa. Saya mau rehat nih sekarang. Saya akan dengar muzik. Saya akan fokus kepada itu muzik. Okey, untuk tentramkan emosi. Okey, dan kalau tidak dapat tidur, susah tidur, ya, muzik boleh, bila kita tidur tempat yang macam aman, calm, on music, kita kadang-kadang boleh tidur juga. Okey. Next ialah selain kita bekerja penat-penat, urus rumah, urus kita punya kerja, kita pun perlu ada masa untuk beriadah, ya. So buat aktiviti-aktiviti yang kamu suka, ya. Contohnya macam hobi-hobi lah. Okey. So kalau kamu jenis yang suka pergi berkelah, kamu pergi berenang. Kamu jenis yang macam yang suka cabaran, pergilah kamu pergi hiking, pergi daki bukit, ya. Ada orang suka berkemah. Okey. Apa lagi yang kamu suka buat? Swimming. Okey. Itulah kalau di kampung tu kamu orang biasa buat apa? Menanam apa? Sayur, bunga kah? Okey. Buat benda-benda di luar. Okey. Dan seterusnya bersenam. Okey. Orang cakap kan, kalau saya bersenam pergi shopping, jalan-jalan di mall tu kira bersenam ke tu? Mungkin tak apalah, asalkan kamu bergeraklah. Okey. Sebab bila kamu bersenam, kamu mengeluarkan satu hormon endorfin yang akan membuatkan kamu mengurangkan ketegangan otot dengan stres lah. Okey. So buat senaman-senaman. Bila kita buat senaman ini, kita tidak boleh rasa stres lah, tekanan. So kalau kau bilang kamu berjalan di shopping mall, kena bawa anak sini teriak-teriak, mau lari kejar sini, itu bukanlah kira senaman sudah tu, itu kira stres sudah tu. Okey? Okey, so next B. Lepas tu B, bersyukur. Ataupun dalam Englishnya cakap gratitude. Okey, gratitude therapy. So kita perlu setiap kali bila kita menghadapi masalah ataupun benda-benda yang negatif dalam hidup ini, kita kena bersyukur. Kita cakap macam contoh sini, kita kena berterima kasihlah dan menghargai faedah yang atau nikmat yang telah kita terima. Okey, kita jangan selalu bila saya nampak orang yang suka membandingkan diri dia dengan orang lain yang lebih jauh daripada dia akan selalunya rasa mereka tu tidak cukup. Dan dia akan rasa macam sedih, ya. So jangan selalu buat begitu. Alright? Kalau kita mau buat perbandingan, bandingkan diri kita dengan orang yang ada masalah yang serupa dengan kita. Faham ke tidak? Alright. Contohnya, okay, saya selalu gunakan benda ini, selalu bersyukur. Okey. Saya ada penyakit perubatan yang kronik. Ya, yang saya perlu makan ubat seumur hidup. Ya, penyakit autoimun, SLE. Pernah dengarkah? Okey. Kamu tidak akan nampak saya macam ada sakit kan? Tapi banding dengan orang yang ada macam penyakit seperti saya nampak mereka lagi tidak dapat kerja. Ya. Alright. Dan mereka sangat rasa macam tidak sihat lah. So saya selalu bersyukur. Saya bilang syukur Tuhan sebab walaupun saya sakit, saya masih boleh datang di sini kerja. Alright. So hidup kita ni bukan semua sempurna, ya? Okay. So bersyukur dengan apa yang kamu ada. Okay. Next, kita beribadah, sembayanglah, sembayang. Okay. Selalu kita
ikut agama masing-masing, ya. Bila kita mengalami tekanan ke apa kan, kita selalu minta sokongan emosi untuk daripada Tuhan untuk melegakan kita punya perasaan. Okey, saya rasa semua agama, ya, ataupun ideologi, dia akan memberikan ketenangan secara spiritual dan juga kita punya kekuatan rohani. Okey. Next. Okey. Pemikiran positif. Okey. Pukul berapa sudah sekarang? Jam saya masih lagi 5 minit. Hah? Okey. Saya kena cepat. Okey. Pemikiran positif iaitu kebolehan individu untuk melihat sesuatu situasi dari sudut yang positif walaupun nampak negatif. Okey. So, sebelum kita fikir positif, okey? Biasanya yang akan keluar ni ialah kita punya pemikiran negatif. Betul atau tidak? Okay, contohnya bila ada situasi macam situasi yang kamu ada stres lah. Macam kau lambat sudah ni datang untuk bagi ceramah. Lama, mesti saya kena marah ni sebab tidak on time. So itu kita punya pemikiran negatif. Okay? Ataupun alamak, saya buat ni, mesti saya akan dimarahi oleh bos. Saya ni macam selalu buat kesilapan. Itu adalah negatif punya fikiran. So, sebelum kita fikir positif, kita kena fahami dulu kita punya corak pemikiran negatif. Setiap orang ni kan ada fikiran negatif masing-masing. Ada yang rasa diri tidak berguna, ada rasa diri dia ni tidak disukai. Ada orang rasa ni dia ni tidak berkebolehan, ya. So kita kena fikir, kita kena fikir itu apa kita punya corak pemikiran negatif. Sebab itu adalah musuh kita. So sebelum kita mau tewaskan musuh, kita kena tahu apa kelemahan musuh dulu. Baru kita boleh tewaskan kan. So lepas itu, bila kamu sudah dapat tahu yang contohnya kamu punya pemikiran negatif, iaitu saya ni kan buat apa-apa memang selalu gagal. Itu contoh. So tanya diri soalan itu. Adakah pemikiran itu membantu? Bila kamu membuat sesuatu kan, kamu cakap kamu rasa gagal. Kamu fikir diri. Sepanjang hidup kamu kan, berapa kali kamu gagal, berapa kali kamu berjaya. Selalunya kita akan nilai berapa kita punya kegagalan. Tapi kita tidak tengok kita punya kejayaan. Sebenarnya mungkin kalau kita tengok balik, banyak juga saya berjaya buat sesuatu. Kalau tidak, saya tidak akan berada pada hari ini. So, kita selalu kena macam dalam fikiran kita kan, kita kena bergadulah dengan kita punya pemikiran negatif tu. Kasih cuba rationalize dia. Bukan last kan ya? Saya rasa bukan last. Seterusnya kita kena amalkan cara hidup sihat. Iaitu selain kita kena makan makanan seimbang, tidur cukup rehat, kita kena elak merokok, ambil alkohol, menyalahgunakan dadah, dan kita kena selalu buat pemeriksaan kesihatan, terutamanya orang yang sudah meningkat umur dia. Dan orang yang ada meningkat umur dan ada sakit dia juga, ya. Kalau doktor bilang kamu ada penyakit, mungkin kencing manis, darah tinggi, kena makan obat, ikutlah itu nasihat. Alright. Next. Pengurusan masa yang baik. Penting, especially wanita yang berkerjaya. Sebab kita mau seimbangkan kita punya work-life balance. So macam mana biasanya kamu supaya kita macam tidak terhuru-hara, biasanya kita kena ada planning, rancangan. Kita ada kalender, apa kita mau buat begini, gini. Kita kasih isi. Kita bilang, hari ini saya mau buat begini, gini. Lepas itu tengok balik, bagus. Besok buat apa-apa. Jangan kita last minute kita buat planning, ya. So, yang ini adalah penyelesaian kepada stres kita dari segi jangka masa panjang. Biasanya bila orang datang jumpa dengan saya minta kaunseling kan, saya dah banyak tengok dia orang banyak masalah
dalam dia punya kehidupan. Semua orang kita ni mempunyai masalah. Semua tidak dinafikan. Tapi mereka ni tidak pandai handle dia punya tekanan. Kadang-kadang kan bila masalah datang serentak dalam keuangan, dia punya anak, dia punya suami, dan dia tidak tahu mana satu kita mau prioritas dulu. Okey. So di sini bila kita bertembung dengan banyak masalah, okey, salah satu contoh cara kita mau handle kita punya masalah dan buat keputusan, gunakan kaedah ideal. Ideal ni IDEAL, okey, dalam Englishnya lah. Okay, I untuk identify, kena pasti, D define, tentukan, E explore, teroka, A act ataupun bertindak, L itu look back, tinjau kembali, semula. Okey, saya tidak pasti kalau saya ada masa lagi untuk nanti apa sudah stresnya. Okey, saya rasa mau habis sudah tu. Okey, senang sikit lah. Okey, contoh kita punya masalah. Okey, kalau kita selalu lambat, susah mau bangun pagi ya, itu masalah kita. Okey, so kita kena pasti apa masalah kita. Kita selalu susah mau bangun pagi. Okey, dan selalu akan terlepas waktu penting ya. Mungkin pagi ini pun susah mau bangun pukul 8 kan, mau datang sini, mungkin ada lagi masih tidur-tidur lagi di atas. Okey. Okey. So, lepas itu define, tentukan. Step kedua, apa maklumat kita? Okey. Okey, saya mau bangun awal pagi supaya saya tidak tergesa-gesa dan boleh bersiap dengan tenang. Okey. So, kalau gitu next ialah apa pilihan penyelesaian saya? Okey, kasih list down lah. Okey. Contohnya okey, macam mana? Okey, satu, mungkin saya boleh tidur lebih awal waktu malam. Okey. Lepas itu guna lonceng yang berganda. Maksudnya kau set alarm kan. Alarm tu kalau kamu bangun pukul 6.30, pukul 6 kau set. Pukul 6.15, 6.20 setiap. Kalau kau jenis yang susah bangun lah, berapa kali kau kena set. Okey. Ketiga, mungkin pilihan ketiga kau bilang, okey, saya mau letak itu alarm saya jauh sikit supaya bila kalau dekat-dekat kan, tu saya off kan, saya tidur balik. Okey, saya kasih jauh sikit, bila pagi tu saya kena bangun dan bergerak, ambil. So, tidaklah saya tertidur balik. Okey. Dan last mungkin sebelum tidur tu janganlah kamu, salah satu punca kamu tidur lewat ialah sebab kamu selalu main phone sampai lewat malam. Kalau begitu, kamu set time. Okey, pukul 9 saya tidak mau sudah main phone, saya letak, saya mau start tidur. Okey, lepas itu bertindak. Pilihan keempat, bertindak. So, pilih mana satu kamu mau dan buat. Okey, contoh sini, okey, saya mau tidur mula jam 11, saya mau letak jam lonceng di hujung bilik saya. Okey, dia buat. Lepas itu tengok balik, tinjau balik. Berkesan ke tidak? Okey, saya berjaya bangun awal pagi 4 hari minggu ini. Tapi hujung minggu tu tidak, masih susah. So, maksudnya saya kena praktis balik. Ataupun kalau itu tidak berkesan, kita cuba lagi yang cara pilihan kita yang seterusnya. Iaitu kita mungkin buat yang alam yang balik-balik itulah. Okey, faham? Okey, so lastly kan, kita ni sebab yang tadi saya bagi tahu, kita kena tingkatkan kita punya daya ketahanan minda. So macam mana? Kebanyakan orang dia ni stres, ya, stres sebab bila dia bertembung dengan perkara baru, dia tidak pandai buat, dia senang stres. Tapi bila kita tahu dan macam pernah mengajar ada skill itu, kita tidak akan rasa terlampau stres sangat. Okay? So itu sebab kita perlu selalu mempelajari ilmu baru atau skill-skill baru. So salah satunya ialah ikut macam kursus macam beginilah. Kita belajar macam mana untuk handle kita punya perniagaan, ya. Kalau dia tu seorang ibu atau bapa, ikutlah kursus keibubapaan, cara urus keluarga dengan kejaya. Kalau susah mau berkomunikasi dengan seseorang tu, ikutlah kursus-kursus atau baca pasal komunikasi, macam mana berkomunikasi, ya. Kalau orang yang ada macam rasa dia mau mendalami agama, pergilah belajar agama. Macam mana urus keuangan, ya. Dalam dunia yang moden ini, ya, banyak nih program-program AI, artificial intelligence yang boleh membantu kita.
memudahkan kita punya hidup. Okey? Atau last kali mungkin kita boleh belajar tengok selalu jumpa orang tanya, macam mana kau buat begini ya? Saya mau tengok pengalaman kamu. Sebenarnya kamu mau tengok perjalanan dia macam mana dia punya kejayaan. Sebelum seseorang tu berjaya, mesti seseorang tu akan melalui kegagalan, kesilapan. So belajar daripada kesilapan mereka. Okey? Dan juga kita perlu menjadi, kita panggil dalam Englishnya resourceful. Maksudnya belajar mencari jalan penyelesaian dengan cara-cara bantuan yang lain. Ya, okey. Contoh macam alamak, anak saya kena, mungkin kamu ada ramai anak. Lepas tu sibuk. Alamak, nanti kan anak ini jam berapa dia punya sekolah, pukul 3. Ini anak habis jam 12.30. Aduh, saya kena lari sini, lari sana. Macam mana kita mau jadi resourceful? Mungkin kita cuba minta, jiran saya, dia pun punya anak pun sama habis jam 3. Mungkin saya boleh minta dia tolong angkat anak saya sama-sama. So, saya pun mungkin lain kali tolong dia dengan cara lain. Ya, so kita give and take. Okay. So, secara penutupnya, wanita yang hebat itu memang memerlukan minda yang sihat. So jagalah diri anda kerana kesejahteraan keluarga itu bermula dengan kesejahteraan minda seorang Sri Kandi keluarga. Betul ke tidak? Banyakkan saya bercakap. So saya rasa saya akan ini rujukan saya. So, saya akan buka kepada soalan-soalan lah. Ada siapa yang mau bertanyakan soalan? Jangan malu, jangan segan. Saya orang kan bila saja cakap saya ni pakar psikiatris, orang takut bercakap dengan saya sebab bila berjumpa macam, kau doktor ke? Ya doktor, kau kerja mana? Sana Bukit Padang. Terus terdiam dia orang. Macam saya ni ada penyakit ke? Penyakit yang macam saya ni, kalau bercakap dengan saya, dia orang takut mangkali terjangkit penyakit mental ke apa. Ataupun satu lagi saya punya mungkin dia orang rasa saya ni boleh baca minda orang. Tidak. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Saya tertarik dengan satu slide doktor tadi yang berkaitan dengan 1 juta penduduk Malaysia ni mengalami kemurungan. So zaman sekarang ni kita zaman peredaran moden lebih kepada teknologi dan sebagainya. So ramai terutamanya wanita lah yang sering meluah perasaan di media sosial dan sebagainya. So adakah itu salah satu bentuk kecelaluan stres atau adakah itu salah satu kecelaruan minda sebenarnya bila kita macam lebih kepada meluahkan perasaan di sosial media berbanding dengan orang-orang di sekeliling. So adakah itu salah satu contoh kecelaruan minda ataupun mungkin normal untuk masa sekarang? Terima kasih doktor. Terima kasih puan di atas soalan tadi. Alright. Apa yang saya faham ialah dia bertanyakan soalan sama ada seseorang, kalau seseorang itu mengongsi dia punya masalah di sosial media, adakah itu satu penyakit mental? Yakah? Alright. So, tidak semestinya dia penyakit mental. Ya, mungkin itu cara dia bertindak balas dengan dia punya stres, tekanan dia. Ya. So, dari segi itu kita tidak boleh tahu sama ada dia ada masalah mental ke tidak lah. Ya, so sama juga ada juga orang macam selain meluahkan perasaan dia punya emosi, macam dia punya masalah, ada juga menggunakan sosial media untuk membuli orang dengan kata, kalau kadang-kadang kita kita bagi kita punya komen tu kadang-kadang komen kita itu menyebabkan menyinggung perasaan orang lain. So, tapi
kadang-kadang mungkin ada orang tu rasa bila dia mengeluarkan dia punya perasaan di sosial media, mungkin dia tengah meminta bantuan daripada orang. Mungkin dia sudah cuba sedaya upaya, dia tidak tahu macam mana handle. Mungkin dia meminta pendapat orang lain macam mana handle dia punya stress tu, tekanan dia. Alright? Okay, saya harap dia menjawab soalan. Okay, terima kasih. Ada lagi? Okay. Yes. Ada? Ada lagi di sana? Okay. Mana Jus kita, jus. Cus, dia bilang cus dulu. Okay. Jangan lawan mama. Dia bilang, okay, bagi dengan orang yang lebih berpengalaman, dia bilang. Okay. Selamat pagi semua. Selamat pagi dokter. Ya. Ada apa saya mau tanya nih? Tapi dia soalan saya ni dia di luar daripada out of the box lah. Okay. Contoh macam saya. Contoh bukan saya tapi contoh. Okay, tidak apa. Contoh. Gini. Saya gembira, tapi kadang-kadang saya pandai blank, kadang-kadang saya pandai stres, kadang-kadang saya pandai bercakap sendiri, kadang-kadang saya kuat makan. Adakah itu tanda-tanda saya dalam ada mental? Dan soalan saya, bagaimanakah kita untuk mendetek yang diri kita ini ada mental? Bukan mental, ada tekanan tekanan perasaan. Mental illness, dia bilang kawan saya. Adakah? Okay, itu saja. Thank you. So ini bukan kamu Okay, saya mau clarify balik. Yang tadi tu cakap pasal cakap sendiri tu cakap seolah-olah ada orang depan dia kah ataupun macam just self talk saja. Orang rasa bercakap dengan orang lain tu macam rasa ganjil. Tidak. Okay. So I think nampak orang itu macam ada bila seseorang itu mempunyai gangguan mental, penyakit ya, tidak semestinya dia ada simptom-simptom atau tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Orang tu mungkin ada gangguan emosi, ya, mungkin ada masalah banyak makan, okay, itu mungkin cara dia dia tidak semestinya diklasifikasi sebagai ada penyakit mental, dan itu sebab dia perlu untuk mendiagnose seseorang itu ada masalah mental, kita perlukan jumpa doktor. Biasanya akan jumpa dengan pesakit sendiri untuk dapat dia punya sejarah, ya, daripada keluarga. Apa yang kita mau tahu ialah selain daripada simptom-simptom dia, ya, penyakit mental ni, bila seseorang punya penyakit mental, dia akan mempengaruhi kita punya fikiran, cara kita berfikir, kita punya gangguan emosi, kita punya kelakuan, ya, dan kita punya keupayaan untuk bersosial dengan bekerja. Okay? Contohnya, alright, kalaulah, dan juga kita kena tengok temponya. Kalau contoh dia sedih, dia gembira beberapa jam saja, lepas tu malam tu dia okey. Itu bukan sakit mental, itu reaksi. Itu reaksi normal. Bila ada event yang gembira, kita rasa gembiralah. Bila ada berita sedih, kita rasa sedihlah. Itu normal. Okey, itu bukan masalah mental. Tapi bila kita ada macam masalah yang berterusan, kita sedih lebih daripada 2 minggu, minimum 2 minggu, sedih daripada 2 minggu, kita susah mau tidur, ya, setiap hari, kebanyakan harinya lah. Lepas tu kita susah mau ada gangguan perubahan makan, sama ada makan terlalu banyak atau makan terlalu kurang daripada kita punya kebiasaan, mengganggu kita punya konsentrasi, ya, membuatkan kita kurang keyakinan, dan selalu bermain dalam kita punya fikiran, selalu akan rasa diri tidak berguna, dan selalu ada fikiran macam rasa tidak mau hidup, berulang sampai mengakibatkan kita pun macam suka menyendiri.
tidak mau bersosial dan dia akan mempengaruhi kerja kita. Contohnya macam sebelum ni kita punya kerja mungkin kita rasa 100%, tapi kita rasa dia makin merosot. Ya, bila kita tanya dengan ahli keluarga, kamu rasa ada perubahan kan kamu punya kamu punya ahli keluarga ni? Dia bilang, oh ya, banding dulu dia tidak begitu ceria. Sekarang macam menyendiri, ya. Kalau cakap pun dia tersentak, ya. Dan bila kerja pun kadang-kadang tidak pergi kerja, susah mau bangun. Bos dia pun selalu call marah-marah, bilang kenapa tidak datang kerja? Selalu ambil MC, sakit itu, sakit ini. Itu kemungkinan orang itu ada masalah penyakit mental lah. Okay? Dan penyakit mental ini banyak jenis, ya, bukan saja kemurungan. Dia ada penyakit mental ni dari yang ringan, sederhana dan serius. Ada penyakit mental yang dia dapat rawatan, terutamanya yang ringan itulah dia tidak payah rawatan seumur hidup. Ada yang mungkin dia perlu rawatan beberapa tahun. Ada yang kalau dia berulang kali dia sakit, mungkin dia perlu rawatan lebih lama lah. Okay? Dan masalah-masalah yang bila contoh yang masalah penyakit yang serius itu adalah biasa yang kamu nampaklah di berita-berita semua tu, iaitu bila seseorang itu macam tidak berada dalam, macam kurang siuman sudahlah, yang tidak tahu dia punya realiti, ya, sudah mula mendengar suara-suara, nampak bayang-bayang, bercakap seolah-olah ada orang di depan dia, orang rasa dia ni sudah ganjil. Okey. So saya rasa satu lagi soalan. Alright. Okey. Ya, buat. Selamat pagi kepada dokter. Okay. Terima kasih, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih atas perkongsian dokter berkenaan mental health. Saya Dorin, merupakan seorang mahasiswa daripada UiTM Cawangan, Sabah. Okay. Jadi soalan saya berbentuk begini. Saya memegang jawatan sebagai seorang rakan kaunselor di UiTM. Jadi kami banyak menangani dan hadap dengan isu-isu mental health di kalangan mahasiswa. Jadi yang mengikut pemerhatian saya perasanlah ramai daripada golongan mahasiswa pelajarlah secara amnya, mereka mengalami masalah mental health, tetapi disebabkan stigma-stigma daripada beliau mereka, mungkin daripada ibu bapa, mungkin makcik, pakcik begitu, mereka pendam sebab banyak persepsi daripada golongan-golongan yang lebih berusia. Oh, kamu ni tidak tahan mental saja ni, kamu ni lemah saja ni. Banyak lagi kamu perlu belajar lagi sebelum kamu ada masalah mental. Jadi di situ muncullah bila mereka takut untuk berjumpa dengan kaunselor, berluah dengan kawan-kawan mereka. Jadi mungkin apakah tips ataupun cara untuk kami, golongan belia ini, untuk berkomunikasi dengan kami punya beliau-beliau, kami punya ibu bapa, makcik, pakcik semua, untuk memecahkan stigma mental health ini merupakan sebuah kelemahan. Itu saja. Okay, thank you Dorin sebagai rakan kaunselor UiTM, ya. Okay, memang yang tadi saya cakap tadi tu kan, perkongsian daripada tinjauan negara tu, belia, remaja dan pelajar ada risiko untuk dapat mental. Okey, memang untuk jumpa untuk mendapat rawatan kesihatan mental ni memang satu stigma di mana-mana sahaja. Okey, so I think salah satu cara macam mana kita, itu sebab kita kena break ini cycle, ini stigma ni. Macam mana salah satu cara ialah kita cuba promote dan anggap ialah penyakit mental ni sama juga macam penyakit kesihatan yang lain. Ya, dia jumpa doktor. Memang dia penyakit, bila kamu dibagi ubat atau rawatan, kamu boleh sembuh, boleh dirawat. Okey, satu. Keduanya, macam mana kita mungkin try to berdeal ataupun macam buka minda seseorang itu, terutama orang yang macam memang rasa dia tidak mau dapat rawatan. Mungkin satunya ialah kita boleh kongsi orang-orang
yang berjaya, orang-orang terkenal ya yang mendapat rawatan, yang ada sakit masalah mental ini dan sudah dirawat. Okey? Okey. So itu one of the ways lah. Okey. Keduanya ialah mungkin it's good that mereka pergi jumpa dengan yang rakan kaunselor ni, itu yang sebaya. That's why they like to berhubung dengan orang yang berdekatan dengan mereka. So another thing is mungkin for you all, you boleh belajar cara-cara macam mana handle yang basic-basic dulu, bagi diorang counselling yang basic-basic, and then mungkin bagi diorang risalah lebih ataupun rujukan lebih, mungkin diorang boleh baca kemudian, dan slowly bila dia tahu yang oh saya ada simptom macam begini-begini, oh macam betul lah saya ada penyakit mental. Dan kita cuba mudahkan. Kadang-kadang another thing is mereka ni macam rasa susah betul mau cari, bila diorang ni dalam tekanan, diorang ni kita hanya mau push diorang sikit saja. Contohnya mungkin kita bilang, okey, mari saya tolong bawa kamu, temankan kamu pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan. Mungkin diorang akan rasa sudi. Kalau pergi seorang-seorang diorang rasa susah. Okay, so itu one of tips saya lah. Alright, so saya harap menjawab soalan lah. Okay, thank you. So saya rasa kita kena tutup lah kan, berhenti. Thank you. Terima kasih Dr. Raina Imabuji atas sesi perkongsian yang cukup bermanfaat itu tadi. Terima kasih juga buat semua yang telah mengajukan soalan sebentar tadi. Okey, hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan, Majlis dengan hormatnya menjemput Puan Harlina binti Sadan, Ketua Penolong Pengarah Infra, diiringi Encik Fadil untuk menyampaikan cenderahati kepada Puan penceramah kita. Dipersilakan. Dengan ini dijemput Puan Raina Imabuji, Timbalan Pengarah Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih Dr. Raina Imabuji. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Raina Imabuji. Terima kasih juga buat Puan Harlina dan Cik Fadil. Hadirin sekalian, seminar kepimpinan wanita luar bandar akan bersambung lagi pada jam 9.30 pagi. Untuk seterusnya, saya serahkan kepada Encik Amin. Dipersilakan Encik Amin. Okey, terima kasih. Sekali lagi tepukan kepada doktor penceramah kita pada pagi ini. Terima kasih doktor.